Komuniti ini sekarang kita telah mencapai beberapa sejarah lah. Nombor satu, dari segi international trade, perdagangan antarabangsa, kita telah melepasi 3 trilion. Maksudnya import dan ekspor kita telah mencecah lebih daripada 3 trilion ringgit. Ini adalah kali pertama kita boleh mencecah 3 trilion. Ini bermaksud bahawa dari segi perdagangan antarabangsa sangat sihat. Walaupun ada Donald Trump dengan China, Amerika dan perdagangan perang dagang antara Amerika dan juga China, kita masih dalam keadaan geopolitical dan juga tension, ya. Tapi kita masih boleh mencapai perdagangan yang meningkat, dan kita sebenarnya meningkat agak tinggilah kita punya international trade. Maksudnya Malaysia ni dalam keadaan yang sangat baik, ya, keadaan yang sangat positif. Kedua, dari segi pelaporan, kita telah mencapai pelaporan dalam negeri dan juga perdagangan FDI dan DDI telah memecah rekod. Sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri tahun 2022, hujung tahun 2022. Tahun 2023, 24 dan 25, 3 tahun berturut-turut, ya, kita telah mencapai pelaporan yang memecah rekod sejarah tahun demi tahun, dan total 3 tahun itu melebihi 1 trilion ringgit. Maksudnya pelaporan dalam negeri dan juga luar negeri itu total 3 tahun 2023, 24 dan 25 telah mencecah 1 trilion ringgit. Okey, apabila kita ada FDI, Foreign Direct Investment, dia multinational. Contohnya, dia bina katakan satu kilang. Okay, let's say lah, kalau katakan dia bina satu semiconductor. Okay, sudah tentunya semiconductor itu dia nak bina, dia perlukan construction. Jadi dia membawa pembangunan dari segi construction, sektor bidang construction. Lepas itu dia sudah tentunya dia perlukan clean room. Okay, clean room itu dia membawa, clean room itu maksudnya ialah dari segi semiconductor itu dia perlu satu bilik yang betul-betul bersih. Jadi ada industri, dia ada supply services dari segi itu. Lepas itu dia perlukan mesin, ya, dia akan membawa SME dari segi automation, yang syarikat-syarikat yang buat mesin dan sebagainya. Jadi itu sudah tentunya dia akan membawa peluang kepada bisnes domestik. Dan sebenarnya kerajaan mempunyai dasar untuk menjadikan segala dasar localization. Maksudnya setiap industri yang masuk ke Malaysia, kalau dia nak minta grant atau dia nak minta insentif daripada kerajaan akan letak syarat. You kena 40% daripada 40% kena lokalisasi. Maksudnya dia kena menggunakan mesin tempatan, dia kena membantu menggunakan supply services oleh syarikat-syarikat tempatan. Jadi itu telah membantu untuk meningkatkan SME dan juga syarikat-syarikat tempatan.